InsyaAllah sebenarnya malam nuzul Al-Quran ni, cikgu-cikgu cadang nak buat istimewa sikit lah. Tapi jangan minta mahal-mahal sangat tau. Yang murah-murah dah lah. Sate boleh tak cikgu? Oh, sate. Alhamdulillah, kita masih di Kemah Moreh. InsyaAllah anak-anak, esok 17 Ramadan. Kita ucapkan salam nuzul Al-Quran pada pakcik dan makcik. 1, 2, 3. Alhamdulillah, meriah. Alhamdulillah. InsyaAllah sebenarnya malam nuzul Al-Quran ni, cikgu-cikgu cadang nak buat istimewa sikit lah untuk Moreh nanti. Mungkin anak-anak ada hajat yang teringin nak makan untuk esok kan. Tapi jangan minta mahal-mahal sangat tau. Yang murah-murah dah lah. Sate boleh tak cikgu? Oh, sate. Sate okey juga kan. Sate taklah mahal sangat. Siapa setuju Moreh esok kita makan sate? Oh, semua setuju. Alhamdulillah Allah. Tapi taklah banyak sangat. Seorang 3-4 cucuk okeylah kan. Ini dia mi kari hari ini bersama dengan buah-buahan dan juga ada aiskrim, ada minuman. Terima kasih kerana sudi berkongsi rezeki. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga. Okey tuan-tuan dan puan-puan, untuk esok 17 Ramadan bersamaan dengan malam nuzul Al-Quran, kami nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan, siapa nak sertai sama jamuan Moreh malam nuzul Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan yang penuh berkat ini, ada hari-hari yang istimewa. Tambah pula 10 malam terakhir. Dimulakan dengan malam nuzul Al-Quran. Moga kita bertemu dengan malam Al-Qadar. Amin.